Takut. Bantu tau. Macam ni. Pagi-pagi ni buat apa? Korang breakfast makan apa ni? Pagi-pagi. Duduk kat rumah ke ataupun dah ada kat mana? Yang mana ada kat campsite ke boleh sama-sama kita share. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. 7 beret ke? Ya, 7 beret. Orang selalu makan telur separuh masak 2 biji kan. Saya tiba 3 lah. Tak apa. Itulah nak pantang. Tapi saya telur kuning kurang sikit lah. Telur kuning saya akan buang. Saya makan sikit. Tak boleh lah, saya ada nilai sikit. Telur kuning, saya makan telur putih. Saya memang suka macam dia apa ni? Dia nak kata masak gedik-gedik itu lah. Okay. Baru lepas sarapan, camping dekat Payoh Campsite. Okey, Payoh Campsite, sempoi. Oh, dah sarapan dah? Awal. Oh, pukul orang. Pukul 8, pukul 9 dah. 8. Cantik kejadian telur tu. Ya, memang. Ini memang orang kata dia nak masak. Macam mana dia? Tak masak sangat pun. Sekarang separuh masak kan. Lepas tu, jadilah macam ni. Medium rare. Untuk makan kan, makan. Bismillahirrahmanirrahim. $5K dah. Okey, alhamdulillah 5.9. Alhamdulillah. Tap skrin lagi geng. 10K ke? Kita bikin sudah terbang. Di bentuk drone.
Sesi mandi manda guys. Tengah-tengah panas ni, apa lagi nak buat? Kita mandi di Sungai Kuala. Ni Sungai Kuala, dia cetek. Dia ada lagi satu sungai, Sungai Kurau. Ni Sungai Kuala ni memang orang kata cetek, bersih. Mari. Alamak, dia ni cukup lah. Banyak batu. Ampun murah. Dan sana cok. Enaklah kaki kakak. Kakak dekat. Sana. Bisa dekat. Bisa dekat. Orang dekat lah. Aduh. Aduh. Tak ada kaki. Apa dia? Ada batu aja. Dia tak ada gigi. Dia ada kaki, ada berak. Bukanlah ikut dia macam ni. Bye, kami balik masak dulu. Kaum-kaum ibu balik masak dulu. Dah selesai mandi. Let's go, mereka duduk mandi. Saya nak pergi masak sat. Okay, kebetulan saya dah sampai ke kemah ni. Jom saya tunjuk setup saya kali ni lah. Camping dekat 7 Beret Campsite. So saya menggunakan kemah IS 9 Pro. Lepas tu dengan awning. Alright, ni saya buat satu fly sheet lah untuk lepak-lepak dengan kawan-kawan kat sini. Lepas tu sini tempat meja makan, tempat masak. Saya guna kitchen cabinet ni. Senang lah masak berdiri. Lepas tu kipas, cooler box. Ni box-box saya lah. Ni kemah. Dalam kemah saya buka habis semua. Sebab tengah hari dia panas. So nak bagi pengudaraan tu, dia bahang tetap bahang lah, memang bahang. Tapi kita buka semua, insyaAllah lah, rasalah sedikit angin tu. Jadi saya guna tilam IS yang single, tinggi dia 25 cm. Ini nature height 35 cm. Okay, simple-simple. Alright, apa lagi? Okay, itu sajalah kot yang saya dapat kongsikan dengan anda. Saya set up kali ni dengan family saya. So bersama jiran-jiran, kawan sahabat-sahabat saya, tim-tim saya. Ada 4 kemah lah dekat sini. Saya guna kipas ni sebab dia tengah hari dia dah tutup. Dia tutup current. Lepas tu saya guna power station ni lah. Kipas home lah. Okay, padu, angin dia padu. Alright, jom saya nak masak lah dulu. Let's go. Lepas tu kacang-kacang buang, kacang buang, kacang buang. Lepas tu kena bubuk berapa hari? Sampai sini. Sampai berapa jadi? Jadi terluncur. Jari dengan tempat lain ni. Beras dengan sayur. Motor balik, motor balik tak apa. Ha? Nasi belum masak. Lagi masak merah siap. Oh nasi.
Alhamdulillah selesai masak. Rezeki kita, lauk kita. Berbola, ayam kicap, udang masak sambal, itu daging masak merah, ini apa, ayam kari. Buka tu. Ni ayam kari, ada lagi ni ikan goreng, ayam kari, sayur campur, hotel. Rezeki kita. Betulan, ayam tadi. Ayam apa? Ayam Kiang Hong. Ayam Kiang Hong. Nama yang ni. Jom kita makan dulu lah. Duduk mana tadi? Duduk. Duduk mana? Duduk mana lah? Kau duduk itu. Kau tempat. Saya nak unboxing, lepas tu nak review. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 barang daripada IS Outdoorsy. Nak tahu apa dia? Let's go. Okay, barang-barang ni saya dapat daripada IS Outdoorsy, di mana base kedainya dekat Johor Bahru. So, terima kasih IS Outdoorsy kerana bagi saya cuba barang-barang IS 08 ni. Yang ni barangnya, jom kita tengok. Ini IS Outdoorsy Tactical Air Sofa 2P. Maknanya ini sofa untuk 2 orang. Right guys, barang yang kedua, ini kecil sikit, adik pada yang tu. IS 08, produk IS Outdoorsy Tactical Air Sofa 1P. Okay guys, ini yang single. Kalau tak nak beli yang berdua, beli yang single. Okay, berdua lebih baik. Single, krik-krik. Okay, mungkin dua sofa ni orang kata terkini punya tempat lepak lah. Orang kata nak glamping. Dari segi compactnya agak besar lah, 2 beg tu. Tapi kalau kita muat, okey lah, kita boleh bawa lah, tak ada masalah. Nakkan kelainan, nak glamping, boleh try sofa 2 ni. Ada satu lagi barang nak saya review. Jom kita tengok apa pula. Okey guys, ini barang yang ketiga daripada IS Outdoorsy yang saya dapat, iaitu kita tengok IS 08, produk IS Outdoorsy Tactical Airbag 1P. Airbag maksudnya tilam angin. Dan lagi satu, bila dah ada cover macam ni, sarung dia ni, kita dah tak perlu pakai orang kata bedsheet dah, ataupun cadar kita kan, macam ni. So yang ni pun dah cukup memadai, nampak lebih taktikal guys. Alright, jom kita bersembang sikit lagi dekat luar. Alright, saya baru selesai review barang-barang daripada IS ni. Ada sofa 1P, sofa 2P, lepas tu tilam angin. So terima kasih IS Outdoorsy kerana bagi saya cuba ketiga-tiga barang ni. Memang syok, saya dah try landing. Oh, mantap. Dia sebenarnya untuk setup cara glamping memang sesuai lah. Kalau kita tak maunya leceh-leceh, agak makan space jugalah ketiga-tiga ke sofa-sofa ni. Okay. So tengoklah cara macam mana kita nak setup. Kalau siapa berkenan boleh dapatkan di Outdoorsy, okay, dekat Johor Bahru. So bolehlah cuba-cuba nak landing sat. Tengok petang-petang nak mandi pun alamak. Sekejap lagi lah, tengoklah macam mana. Kita layan dulu. Lepas letak di sapu tak? Apa?
Sekejapnya betul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi guys. Okey, hari ke-3 kami di Seven Barrack Campsite. Hari ketiga biasa. Hari nak mengemas, nak balik barang-barang ni, beg-beg ni saya dah simpan dalam kereta. Sebenarnya tak jauh pun. Kereta hanya belakang kemah saja. So kita nak kemas-kemas sikit-sikit dulu. Sebenarnya daripada semalam dah kemas dah. Dah pack dah semua. Lepas tu letak satu tempat. So kita masuk dalam kereta pelan-pelan lah. Sebab kita target nak gerak awal. Gerak awal tapi selalunya tak boleh gerak awal juga. Mesti dalam pukul 12, pukul 1 juga lah nak boleh settle pun. Banyak ada settle lah ni. Pagi ni kira last nak masak ke apa-apa sikit. Tapi saya tak masak dah kot. Saya pun dah kemas semua dah. Tumpang jiran makan dekat sebelah. Dia pun masak lagi. Okey, jom. Mak saya ambil tidur lagi ni. Pagi ni kita tengok sungai lagi sekali. Sungai yang sejuk. Semalam sempatlah berendam sekejap dekat sini. Dan satu pot yang saya tunjuk tadi kan, videonya awal-awal sikit tadi tu, itu pot tu pun best juga lah untuk mandi. Yang ni pun seronok juga lah untuk mandi ni. Best. Semalam tak hujan. Satu hari juga tak hujan. Start pada pagi semalam sampai ke hari ni pagi tak hujan lah. Cuaca pun okey lah, redup-redup. Panas biasalah, siang tu memang panas sikit lah. Okey lah, jom. Okay, jom kita mandi dekat ni sebelum kita berangkat pulang. Sekejap baru kita nak kemas-kemas. Kita mandi dulu kat bawah ni, pot bawah. Semalam kita mandi kat pot sana kan. Ni kita mandi pot ni. Pot ni dia menarik juga. Best. Alright. Oh, sejuk. 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 Dalam. Wow.
Dia yang best kan. Kita naik ke pulau ni. Pulau ni banyak akak guys. Banyak akak. Sikit. Alright, selesai mandi. Macam mana? Sini, okey. Terbaik. Ada 2 pot mandi tak? Ya. Satu untuk kanak-kanak, satu untuk dewasa dan kanak-kanak boleh lah. Tapi kena pemantauan lah kalau kanak-kanak. Para pinggang boleh lah layan. Kat sini okey. Air pun tak laju. Jernih elok. Bersih. Jom. Kita nak kemas-kemas. Let's go. Stiker sikit, souvenir. Oh, baik. Terima kasih lah. Alright. Terima kasih lah. Okay bang. Souvenir sikit. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh, stiker. Terima kasih. Okay. Bye. Souvenir. Okay. Alright. Okay. Bang, stiker. Stiker baru. Memang itu saya jumpa dia dekat camping sekali dekat kampungku retreat. Serendah. So ni jumpa lagi kali kedua. Alhamdulillah. Kita pusing-pusing jumpa balik. Alright bang. Okay, jumpa lagi bang. Okay. Alright. Okay guys, alhamdulillah dah mandi-mandi, dah bersih diri semua. Bawa dah make up cantik-cantik. Nak balik rumah je pun. So tapak kami pun dah clear. Cuma sunshade ni saya tinggal, saya bagi kepada campsite ni. So sedekah lah sedikit, walaupun tak seberapa, untuk kegunaan camper-camper yang akan datang. Dia dah clear semua. Penyidai pun dah kosong. Tong sampah semua dah kumpul dah kat situ. Semua dah clear lah, alhamdulillah. So kita nak gerak balik, nak menempuh bukit yang kat atas tu. Dia ada 2 laluan. So kena pilih laluan yang mana satu. Jom tengok saya naik bukit atas. Satu, dua, tiga. Okey. Jadi 9. Pertama sekali saya minta maaf kerana ada sekecil hati ke ataupun kekurangan kuliah ni. Bang. Kedua, itu saya punya SOP. Okey, kedua, semoga kita keluarga sentiasa dalam keselamatan, keberkatan Allah dan juga lindungan Allah. Okey, dan juga selamatkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Letih ke apa, rehat. Saya mewakili Alun-Usin Yasmin Mas. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Amin. Itu semua anugerah Tuhan. Ribuan terima kasih kerana akan menyediakan ni lah. Kami semua ni support kami. Kami
enjoy Alhamdulillah. Kalau ada rezeki kami akan datang. Amin, insya-Allah. Kami pun mendoakan semoga campsite ini orang kata semakin akan berkembang maju terus maju. Betul. Bukan takat saya saja. Semua keset-keset ni. Kita tak ada 3 bintang, 4 bintang, kita ada beribu-ribu bintang. Itu ayat yang paling tepat. 5 bintang pun tak mau. Yes. Kita nak Saya nak guna ayat tu. Walaupun dia orang 5 bintang, walaupun 7 bintang, tapi kali beribu-ribu bintang. Berjuta-juta. Bintang tu maknanya nak hujan lah. Itu orang kata ayat pandai sedap. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Buat kita elok. Buat kita elok tau. Penat ke apa berhenti, jangan masa ni. Tapi kalau nak makan. Okay, alright. Sampai di sini saja camping saya untuk video kali ni. Camping 3 hari 2 malam bersama tim saya. So, 7 Beret, alhamdulillah mantap, best. Okay, bye-bye. So, satu pengalaman yang best, yang menarik. Saya bercamping bersama saya punya tim. Okay, tempat tapak pun tapak zone, so lebih privacy. So 7 Beret campsite memang sangat recommend untuk anda datang. Best, dia ada 2 sungai yang berbeza, jadi suasana dia pun menarik. Alhamdulillah, kalau hujan, kalau musim durian lagi best lah. Okay guys, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.